pertama ini hari Alhamdulillah ada yang pertama ini hari. Gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ali Muda Channel. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video aku untuk kali ni. Okay, sekarang aku ada di Sungai Kampung Sayang. Aku naik di jeti Pangkalan Oring tadi. Dalam pukul 8 lebih aku sampai. Dalam dah pukul 9.30 ni. Ni adalah spot pertama aku. Alhamdulillah dapat satu tadi. Di akhir-akhir Ramadan ni. InsyaAllah dalam 2-3 hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Okay, aku akan hari ni tak ramai orang kan dalam sungai bulan puasa ni. Rupanya ya Allah bersusun bot hari ni. Aku seorang je hari ni bulan puasa ni. Apa-apa pun kita tunggu aksi-aksi seterusnya. Okay, okay, Alhamdulillah Tangkapan kedua untuk hari ni. Okay, cantik. Alhamdulillah. Ni untuk hari ni yang kedua. Alhamdulillah. Jom kita cari lagi yang lebih besar tu. Allah lagunya air. Oh, sikit. Oh. Okay. Alhamdulillah ada. Oh, wah, satu speed dia ada. Alhamdulillah. Oh. Rezeki bulan Ramadan ni boleh buat raya ni. Ni buat rendang hari raya nanti. Rendang udang galah untuk jamuan hari raya. Oh, mantap. Alhamdulillah ada lagi. Oh, mantap. Oh, Alhamdulillah. Hari ni udang sama saiz macam gini je semua. Tadi ada lah mula-mula tadi kata kakak ni sama saiz saya bujang-bujang. Alhamdulillah ada juga. Sama saya semua kecil-kecil Wah, saya semua kecil-kecil macam ni je. Sama macam minggu lepas tu lah, kecil-kecil. Okay. Ya Allah kan. Ada ekor. Ada ekor spirit kan. Alhamdulillah. Dah lama dah tak nampak spirit biru macam ni Alhamdulillah, ya Allah. Hari ni
puasa dikurniakan rezeki, ya Allah. Spek biru. Dah lama dah tak merasa tarik kan spek biru macam ni Alhamdulillah. Okey kan. Alhamdulillah. Biru kali ni, alhamdulillah. Dalam. Alhamdulillah betul ya. Saya biasa kan, saya kecil. Alhamdulillah. Boleh buat buka puasa, boleh buat sahur, boleh buat raya. 3 kali boleh buat ni. Macam banyak je udang Allah Akbar. Okey. Alhamdulillah. Ish. Jom cari lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seko kutek. Alhamdulillah penotong kan. Alhamdulillah. Alah, kecilnya sama saiz lah. Umur dah halus lah. Nak raya ni kasihlah yang besar sikit. Ada. Alhamdulillah kan, ni besar sikit kan. Sebesar rasa. InsyaAllah angkatnya macam ni berat ni. Ya Allah. Nak ya Allah. Ya Allah. Lemak jualan tu pun makan lah. Astagfirullah. Jenggu kan. Apa kan? Jenggu kan nampak kan? Alhamdulillah sekolah nak jenggu. Allah Rabbi. Hari ni 2 jenggu naik Allah Akbar. Alhamdulillah. Koyak seluar. Oh. Alhamdulillah kan, jenggu satu lagi. Aduh. Habis semua. Alhamdulillah. Okey kan. Ni sama saiz macam yang tadi. Okey. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Nah, tunjuk sini. Okey. Tengok ikan apa ni? Ikan apa ni? Haruan ke apa? Ikan apa ni kan? Ikan apa? Ikan haruan ni.
Spek kuning geng. Spek kuning geng. Alhamdulillah. Ya Allah, Fah. Ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah. Allah geng. Geng ni geng. Geng. Oh, cepet. Oh. Aduh. Oh. Oh, lebih. Allah. Oh. Perang lah. Oh. Ini dia. Alhamdulillah kan. Hari ni 3 ekor dapat Alhamdulillah rezeki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okey. Cantik. Alhamdulillah. Ya Allah. Ada satu lagi ni. Tengah berenjut tu. Oh. Sekejap. Oh. Sabar. Alhamdulillah. Oh, best. Okey kan, itu rakit bergerak Wah, itu rakit bergerak. Sewa dekat Buk Oren, Pangkalan Oren. Pagi tadi aku tanya tadi, harga dia dalam 300 macam tu, siap tekong lah. Pangkalan Oren. Alhamdulillah ada lagi. Oh, kecil biasa, saiz biasa Alhamdulillah geng, ada. Okey. Awal lagi ni, baru 3 lebih ni. Alah, okey. Alhamdulillah. Geng, buat ni. Apa benda ni? Kita makan ikan ke udang ni. Oh, ikan. Macam ikan dia. Tapi tarik ikan dengan pengepul dah ni. Oh, kuat tarik. Allah. Oh. Mana dia? Ada kan ikan. Apa ikan ni? Duri besar. Aduh. Sampai sini dulu video aku untuk kali ni Terima kasih pada korang yang sudi menonton video aku. Okey. Raya dah tak lama, lagi tinggal 2-3 hari lagi raya. Okey, dengan itu aku ambil kesempatan di sini. Aku ingin mengucapkan selamat hari raya pada semua yang menonton video aku, yang subscriber aku. Okey, aku ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Okey, dan ini hasil untuk hari ni Alhamdulillah ada 3 ekor jenggo 3 ekor sadu ada kat sini. Alhamdulillah spek biru ada 3. Okay, ini je lah hasil untuk hari ni Alhamdulillah. Aku ingin ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin buat semua. Okay, dengan itu assalamualaikum, bye bye.